kilen ini daripada tahun 86 lagi. Jadi saya ni pewaris kedua, mengambil alih lah legasi keluarga lah. Kalau blok ni dia sama lah, kalau 100 lah kan, 100 lah sama lah. Kalau cutting tu dia akan berbeza. Walaupun kita nak sama 100 lah, tak akan tubik. Tak sama. Dia akan lari lah. Itulah jadi beza cutting dengan blok ni. Pertama dia lilin lah, kena ada lilin dengan rosin dengan lilin. Dua benda berbeza tu. Jadi kita campur dua tu lah, lebih daripada lilin. Okay, meja dia ni kita buat khas lah. Dia ada span dah ni. Okay, ni span. Bawah ni kita letak tikar atau plastik dan kain yang meresap air lah. Lepas tu kita ubah air dah ni. Ni ada air ni. Nanti kalau ia kering dia akan jadi macam ni. Ia lekat-lekat ni tak ada air lah, kurang air ni. Ni kurang air. Ni air cukup. Ni blok dia ni, semua lain-lain. Atau customer minta, boleh buat request. Kalau customer nak corak tu, kalau kita rasa boleh buat, kita buat. Atau saya, inisiatif saya sendiri pun ada. Saya rasa design ni okey lah. Saya pun buat design ni. Buat design sendiri, bagi ke orang buat blok ni, dia buat blok. Kita chop je lah. Blok ni daripada tembaga. Ni tembaga, yang ni besi lah. Dia request, dia design, lepas tu yang ni dia design, dia bayar lah. Kita tak boleh buat untuk kita lah ni. Lilin ni panas. Kalau panas dia tak boleh nak itu, tak boleh nak akak lah. Dia jadi apa ni, nekat-nekat. Yang biasa kita guna kain ni lah, kain warna putih lah. Macam ni, sekejap je ni. Sawi okey lah, siap. Lapisan ni berminggu-minggu lah. Dia canting dulu, coteng, rebus. Lepas tu kering dulu, canting lagi, coteng lagi, rebus lagi. 2 kali. Lepas tu kita blok. Blok kita sapu sekali dengan color background. Lepas tu kita rebus, kita nak jual.